Masak apa tu? Siapa yang dekat sini penggemar telur? Jom hari ni kita masak sambal telur rebus yang pedas-pedas manis dan garing bahagian luar. Makan pula dengan nasi yang panas memang sedap. So mula kita goreng dulu telur yang dah direbus. Gorengkan sampai layer garing bahagian luar. Agar dah macam ni kita boleh ketepikan. Untuk bahan tumisan kita kisarkan 1 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, sedikit ikan bilis, nak guna belacan pun boleh. Sedikit air dan kita kisarkan sampai lumat. Kurangkan sedikit minyak dan kita tumiskan bahan kisar sampai naik bau. Masukkan cili kisar ikut pedasan dan kita sambung tumis. Agar dah kering kita masukkan air dan kita sambung tumis sampai ia pecah minyak. Ulang 2-3 kali, pasangkan air asam jawa, nisang garam atau gula dan garam secukup rasa. Tumiskan sampai semua rasa sebati. Lepas tu masukkan telur yang kita rebus tadi, setengah biji bawang holland dan kita kacaukan sampai ia sebati. Bila bawang agak layu, kita boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Siaplah satu resepi yang mudah dan ringkas iaitu sambal telur rebus. Banyak-banyak makanan, inilah antara makanan childhood menjadi favourite masa kecil. Kalau dapat makan, mesti happy. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!